Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Rumah HQ macam orang lupa. Okey, hari ni saya nak bercakap sikit tentang apa itu LPPSA guys. Apa itu LPPSA? Okey, LPPSA itu satu lembaga pembiayaan perumahan sektor awam, di mana LPPSA ni dibuat khas untuk bekerja kerajaan yang ingin membina rumah dan juga ubah suai rumah. Contohnya, penjawat awam yang boleh memohon ialah guru, polis, tentera, jururawat. Tak kisahlah, yang penting korang tahu korang tu salah seorang bekerja kerajaan. Okey guys, tujuan LPPSA ni diwujudkan untuk membantu penjawat awam memiliki rumah dengan kadar pembiayaan yang lebih rendah dan proses yang lebih selamat guys. So, kalau korang ada yang bertanya macam mana nak cepat lulus LPPSA ni, yang pertama korang semestinya memberikan dokumen yang lengkap, korang tak ada hutang yang tertunggak, dan juga memberikan geran dan juga perjanjian rumah yang lengkap guys. So, apa jenis pinjaman LPPSA ni? Okey, saya bagi tahu 3 poin. Yang pertama, korang boleh membina rumah di atas tanah sendiri. Dan yang kedua, membina rumah di atas tanah melalui pinjaman pembiayaan LPPSA. Dan yang ketiga, mengubah suai rumah. So, itu saja mungkin saya nak share dekat korang macam mana nak memohon LPPSA, siapa yang layak memohon LPPSA. So, korang boleh stay tune untuk next content. Kalau korang nak bertanya, korang boleh komen saja dekat ruangan komen. Korang boleh follow TikTok Rumah HQ. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.